Masjid An-Nur Taman Cendana ini bukan hanya sekadar tempat beribadah, tetapi Masjid An-Nur Taman Cendana ini adalah tempat ataupun pusat sebagai pusat pendidikan, pusat penyatuan dan juga pembangunan masyarakat. Di masjid ini kami mendekati masyarakat melalui dengan program kebajikan, program keagamaan dan juga program kemasyarakatan. Dan dengan program sedemikian rupa, akhirnya masyarakat terus dekat dengan masjid dan menjadikan masjid ini sebagai tempat perkumpulan dan juga masjid ini sebagai tempat rujukan mereka. Program ataupun aktiviti yang sering Masjid An-Nur Taman Cendana ini lakukan antaranya seperti kuliah, pengajian agama, kelas-kelas helwa dan sebagainya lah. Dan juga termasuk aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan di Masjid An-Nur Taman Cendana ini adalah seperti sumbangan bakul makanan ataupun aktiviti gotong royong, yang mana sebenarnya Masjid An-Nur Taman Cendana ini adalah masjid yang boleh kita katakan sebagai masjid one stop center untuk NGO ataupun agensi-agensi kerajaan, menjadikan masjid ini tempat untuk disebarkan pelbagai sumbangan. Program ini adalah sebahagian daripada usaha Masjid An-Nur Taman Cendana untuk menyantuni masyarakat di luar sana, khususnya daripada golongan-golongan asnaf. Dan untuk program berbuka puasa, yang mana program berbuka puasa kali ini kita targetkan lebih kurang dalam 2,000 orang lebih, insya-Allah. Dan Masjid An-Nur Taman Cendana tidak bersendirian, malah kita bersama ada rakan-rakan kerjasama ni, rakan-rakan strategi. Sebagai contoh daripada Prudential BSN, dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, daripada JKPZ Zon Cendana, iaitu Jawatan Kuasa Penduduk Taman Cendana. Dan pada hari ini kita bukan hanya sekadar adakan program berbuka puasa, malah antara tentatif dalam program iftar jama'i berbuka puasa perdana ini antaranya adalah sumbangan kepada golongan-golongan asnaf. Kita bukan hanya sekadar dapat membantu mereka untuk dari segi sudut kebajikan. Dari program seperti ini, kita dapat mengeratkan hubungan antara penduduk di kawasan Taman Cendana ini khususnya dan juga kepada para penyumbang. Harapan kami adalah mudah-mudahan program seperti ini dapat diteruskan dan terus dapat mendapat sokongan daripada masyarakat setempat khususnya, dan juga mendapat sokongan daripada para penyumbang. Masjid An-Nur Taman Cendana ini tempat masyarakat berkumpul dan tempat masyarakat mendapatkan nasihat-nasihat yang baik, tempat untuk kita membina masyarakat menjadi masyarakat yang lebih harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.